Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Pulau Pinang menumpaskan kegiatan penyelewengan diesel melibatkan rampasan 21,190 liter bahan api itu bernilai RM327,963.80 dalam serbuan di sebuah stor haram di Sungai Lokan, Butterworth pada Sabtu. Pengarahnya S. Jagan berkata operasi itu dilaksanakan hasil risikan dari sebulan lepas sebelum menyerbu stor itu pada 8.30 malam dan mendapati kegiatan pemindahan minyak diesel sedang berlaku membabitkan 2 lori tangki. Beliau berkata semasa serbuan, lori tangki berkapasiti 18,000 liter sedang memindahkan diesel ke lori tangki 23,000 liter. Pemeriksaan lanjut mendapati premis itu gagal mengemukakan dokumen berkaitan lesen atau permit untuk memiliki dan menguruskan barang kawalan berjadual seperti yang diwajibkan. Menurut siasatan KPDN, modus operandi sikit itu adalah menjadikan sebuah lori tangki berkapasiti 18,000 liter tersebut sebagai stor bergerak dengan memindahkan diesel dari beberapa buah lori yang membeli dalam kuantiti kecil di stesen-stesen minyak yang terdapat di Pulau Pinang. Jagan berkata sindiket itu dipercayai mengumpul diesel secara berperingkat oleh ahli yang membeli bahan api itu di stesen minyak terutamanya pada Rabu sebelum perubahan harga. Kita nampak selalunya pergerakan jadi Rabu petang ke atas. Maksudnya kan setiap Rabu dia orang pun dah notis setiap Rabu akan ada kenaikan so dilepaskan lah kot mungkin stok dia confirm dan naik dah harga ni so lepaskan stok untuk kutip pula lah. Setiap satu kenaikan itu sebenarnya kenaikan untuk sindiket ini jugalah. Diesel itu kemudiannya dipindahkan ke lori tangkin untuk dibawa keluar dari Pulau Pinang dan dijual kepada pihak industri pada harga lebih rendah berbanding harga pasar yang ditetapkan kepada pihak tersebut. Jagan berkata dalam serbuan itu, pihaknya menahan 2 lelaki Myanmar berusia 20-an yang bekerja di situ dan siasatan lanjut sedang dijalankan termasuk mengesan dalang utama serta rangkaian sindiket tersebut.